Okey, hari ni ada grup Kunming 5 sampai 11 Mei 20 pack trip, maksud saya 21 lah. Kita akan fly, tapi kali ni dia dapat flight tengah hari pada petang lah. Biasanya kita flight malam sampai hanya awal pagi kan. Kira luck orang ni. Okey, siapa nak ikut grup Kunming, saya dah open awal Januari musim luruh. Awal Januari, awal November, musim luruh 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 39 November. Harga masih dalam 4550. Yang nak follow boleh follow. Saya tengah kumpul orang ni. All in all in. Mula flight ni dia ni yang penuh. Please ensure that all portable electronic devices mode, smoking and vaping are strictly prohibited. These cigarettes are the yang nak follow boleh follow November ni. The charging and usage of please keep your valuables also safely and safety in one of you. I have assisted on this individual. Thank you. You guys are going now. We're distributing the examinations. What will be now? Before I will. The final 30. Okey, kita nak keluar. Itu kita flight malam kan. Sampai malam ke tak? Ada orang tu. Yes. We wait here. Okey. Ini grup saya tak amat sangat, dalam 20 orang saja. Kita kembali 26 orang yang bas besar. Okey, kita pakai bas ni lah. Okey. Jom kita naik. Okey, kat bawah seat ada charger. Silakan duduk. Boleh belakang semua boleh. Lepas ni depan kita saja saya. Selamat datang. Selamat datang dalam bahasa Cina apa? Ni hao. Itu dah tak tapi landing sampai sekarang itu saya dengar. Sini pukul apa waktu biasa sama dengan Malaysia pukul 6.52 lah. Pukul 7. Tapi sini dia cerah dia panjang kan? Rasa kan? Maghrib 7 lebih. Dah mula masuk kan? Ni kita nak dinner dulu. Alright. Oh, dah macam banyak bateri ni. Libat dia. Dinner dulu. Kedua orang ya. Okey, hai. Dah pada. Bagi makan dalam flight lagi nak makan lagi. Hai. Siapa cakap sikit tadi? Abang Jay cakap dah cukup tak apa makan dah. Balik kan timbang berat badan Saya 3 lauk tu suka saya tak nak lagi lah. Kenyang, sedap. Okey lah. Ada konyang. Makan. Muka semua ada senyum. Baru kita balik hotel. From here to hotel distance 10-15 minutes. 10-15 minutes. Dalam 15 minit je. Dekat je. Okey. Dah sampai hotel, check in. Okay, 6:20 we can use. Okay, thank you. Apa. Okay, kita dah check in hotel. Kita dekat apa nama dah? Radisson tapi bilik okey lah, alhamdulillah. Cuaca malam ni dingin. Tak adalah dingin sangat. Alah. Cak kamera je. Ni dah. Country Inn and Suite by Radisson. Radisson. Okay. Ni agak bangun luar dia ni hotel ni. Atur hotel punya ni hotel. Nice. Ni kita punya tour guide. Hello. Mr. Tom dan I'm Jerry. Pagi ni kita sarapan. Aku apa lah sekarang? 6.28 je sama waktu dengan Malaysia.
Kom, jom. Dia tulis tu English breakfast So kek, insyaAllah kek ni boleh lah makan. Betul buat? Kek ni boleh, roti boleh. Tapi yang ni semua janganlah. Rasa sayur-sayur ni boleh ni. Ni keledek semua boleh. Ni tak payah, ni ada pork semua ni. Jangan. Purple flower called jacaranda is everywhere now. It's the season. Not only in Kunming, but also in Dali. You see a lot of these flowers. Purple. Okay, then please follow me. Grab your. Nak pergi naik train daripada Kunming ke Dali, lebih kurang 2 jam lebih. Kita kena tarik beg lah untuk pergi ke train station lah. Sebab bas tak boleh masuk ni. Bye. Ada? Okay. Let's go. Pergi Tokyo Tokyo. Ui, api 3 kali penat tu. Ni apa ni dia punya hotel, dia penginapan ni mahal gila lah. Tadi ada apa? Ada pemeriksaan beg lah. Macam dekat airport. Okay. Dekat platform 7. Tapi A ke B saya tak pasti. 7B, B7 kot. Dekat B7. Dekat B7. 852 tu kot. Tunggu jangan, kita tunggu sini dia. Kita naik train. Berapa jam? 2 jam tengah. 2 jam setengah Tak, saya ambil video sambil ambil gambar. Silakan penghantaran parti pulang. Ya. Kita ke Dali menggunakan kereta api yang tak berapa laju. Lebih kurang 160 km per jam. Ini termasuk dalam package Semua termasuk dalam package ni. So grup-grup kita orang. Hai. Ni hao ma. Okay, santai. 2 jam 30 minit. Dia tengah buka ni dia tak ada keluar. So, kawasan ni semua gunung kan. Jadi memang tak boleh buat setiap laju. Macam terbang nanti kamu. Alhamdulillah kita dah sampai dekat mana ni? Dali. Okey, stand by. Tarik beg lagi. Let's go, let's go. Jom sampai siapa dia tinggal lo. Calo. Asal kau sengit. Dia sama dengan Wus. Itu dia. Ni bullet train ni lah. Ni China nya Tadi kita 2 jam lebih lah. Dah sampai dekat Dali.
Cuaca dia okey lah, nyaman-nyaman jugalah. Terasa lah angin sejuk dia. Walaupun nampak tengah-mendengar kepanasan ni. Belum kena matahari kan. Oh, kejap lagi yang ada matahari tu. Station. Keluar sini. Dia sistem dia macam fail sikit lah. Dia tak keluarkan tiket, dia semua under pasport. Kadang-kadang jam dia nak kena scan satu-satu. Dah meleceh keadaan tu. Oi. Habislah angui. Gugur solat semua, gugur makeup semua. Okay, let's go. Kita berada di open ni. Ini lintas bahana. Okay, dinasihatkan bawa beg yang 24 ni okey lah, sesuai sangat. Okay. Jangan bawa sampai 2-3 beg. Kan, 5 malam je. 5 malam cukup tu 24 beg ni, tu panci ni. Oh. Kita ambil bas. Wow. Dua kursi satu orang. Tak kisahlah 2 kursi 1 orang pun boleh. Wow. Wow. 1 kursi 1 orang ni. Belakang banyak kosong, nak terbongkang tidur pun boleh. Baiklah. Duduk sini lah satu kan. Kan? Okey. Alright. Population here, yeah, Bai people, about 1.6 million Bai people living here. Also, besides the Bai people, also a lot of Muslim people, a lot of Yi people, the Miao people, the Thai people. So there's other ethnic groups. Okay, kita sampai, kita dah makan kat Wishan. Hai, apa khabar? Toilet tu. Telik tu. Kalau lelaki buang ni boleh lah, dia jangkung lah. Masuk dalam ni, tu tepi tu. Kita lunch, tengok dia mesti Pepsi Coke. Tahulah. Ini terang-benderang ni. Beringat dulu dengan Abang Jamal menjaga kaki ni. Lunch time, makan. Kita bagi makan lauk je. Tak ada nasi tau sini. Kan? Kita bagi lauk je. Dia cakap tak ada nasi, cakap dah kenyang sangat. Kan? Kan? Siapa request nak nasi je kan? Sebab tu kena kod bigas kecil-kecil je bagi kan. Okey, jumpa makan semua. Nanti nasi sampai nasi sampai lauk habis. Kita sampai dekat Masjid Lama. Assalamualaikum. Untuk Wishan ya. So wudu is over there. Yeah. The lady pray here. Okay. The man here. Man pray here. The wudu over there. Yeah. Wah, dah siap lah. Hari tu tak ada apa ni. Tak buat lagi kan. Di dalam masjid ni. Ni je repair balik lah. Buat tahun lepas datang ni tak siap lagi. Renovate balik. Kita pergi ke Wishan Old Town. Kita pakai Hai semua. Hai Kak Hila. Apa macam? Hai. Depan saya romantik tu. Kita bikin romantik. Agak panas tapi berangin dan agak sejuk. Nak cakap macam mana susah lah. Pandai-pandai lah je. Semua memang tak kaya helmet je.
Ada pun mungkin depan je kot. Kalau macam ni memang dia kurang. Sebab kau akan makan botol elektrik kan. Masa je kena apa ni, sewa skuter je orang ramai nak sewa. Wah, tak ada tak kita bawa. Satu skuter seorang boleh tu. Wah, kereta polis tu. Itu kita kicap kereta polis tu. Lancer apa? Mitsubishi Gallon. Bagi angkut je apa? Ha. Pagoda dia. Pagoda Textile. Itu Nagoya. Kat sana ada Apa nama ni? Wishan kak? Wishan apa? Wishan Old Town. Wishan Old Town Cafe. Okey. Kita kat Wishan Old Town. Kita bagi sampai pukul 4. Sampai pukul 2.40. Kita ronda sepanjang perjalanan ni. Ni ala-ala macam dekat Melaka pun juga. Jalannya jauh macam kat Melaka kan. Kau hujung tu cantik kak. Bawah, tuan. Bawah, tuan. Okay ngah, Abang Jeff dah ada dah. Dah ada anak, dah ada bini kat sini dah. Kan? Tapi kena sumpah hit batu. Tak dengar cakap ni. Kan? Ya. Baik kak. Malam nanti dia boleh muncul seperti hati dia. Apa tu? Okey, jap Wah. Macam ria lu pak. Weh, dia pernah masalah dia jeling kat saya tu. Saya gerak dulu lah apa hal. Okay, ya dia. Apa nama kak? Wishan apa? Wishan apa? Wishan Old Town. Ke Wishan apa ni? Old Town ke apa? Old Town. Old Town, bukan Old Town Cafe Ya. Bye. Tada. Bye. Ni tengok baju dia semua. Semua biru putih je. Saya suspek lah. Mungkin ada cat tumpah kan. Jadi tumpah kat baju-baju ni semua. Tu dia buat biru putih. Saya suspek je lah. Saya tak tuduh pun, saya suspek je. Ni bersama kak? Kita ke hujung ni. Sampai kat sini je, saya pun dah tak sanggup nak jalan ke hujung. Hutan panjang ke hujung tu. Ni dia jual souvenir, baju-baju. Yang tu tak tahu minyak apa. Ni ada jual asam-asam kering, ada jual pang peng pong. Wah. Lacan ada. Wah, ni jeruk ada. Asam jeruk, Wah. lacan. Ni macam ni boleh makan ni kering ni kan semua. Boleh. Ni apa belacan? Lacan putih. Bukan putih buah sagu. Apa ya kita makan tu kak? Kita bergomak. Mochi. Kita bergomak kan. Wah, patung-patung ni ha. 25 yuan. Macam ni apa cantik. Gajah ada. Macam ni lah lebih kurang kat sini semua. Wow. Cannot stop, but you can take picture. Huh? Or cannot stop because it's forbidden to stop. Here's a jacaranda street, flowers. Jacaranda flowers. Jacaranda. Jacaranda. Cantiknya. Berada di Erhai Lake dekat Dali New Town Oh, buat TikTok pula dia. Tu makcik dah tutup tak boleh masuk dalam ni ada ulau dia cakap. Ulau melengkau dalam semau. Semau pula semak. Tu dia. Kita orang berambil keputusan untuk tidak menggunakan bagis. Sebab kita ingat lagi menarik kalau kita jalan kaki je kat sini. Sebab itu kita pergi pick point lain. Ini tempat lain pula. Lepak-lepak ni. Nanti. Senak. Apa tu senak? Senok. Senok bang. Hai. Woi, nak turun ni ada tempat turun baik.
Agak. Hai. Malaysia? Malaysia? Boleh. Okey, ni Tasik Erhan. Dia kata je lah, saya lupa nama dia. Sorry. Ada lagi gambar belakang. Tadi kita nampak joran panjang tu dia nak pancing ikan kat sini kot. Allah, subhanallah. Kita berada di Tasik Kenyit. Bukan Tasik Kenyit Tasik Kenyit. Pantai Senok, Mak. Kan? Oh, sedapnya angin. Makan malam. Yang pukul apa? Pukul 6.45 sini 6.45. Jap. Ya, ikan kot. Sabar peminat. Ni cuba rasa ni apa? Boleh tak? Lemak lembu. Lemak lembu je kap. Cantiknya. Ada vibe-vibe macam Istanbul lah tepi tu. Sini Istanbul lah. Pullman. Kita kan duduk dekat Pullman. Pullman kan? Kan? Saya buat balik kad. Ni hotel kita untuk malam kedua kat Dali. Kat dua je di bandar. Okey lah, menarik. Hari ni hari ke berapa? Hari ke berapa? Hari ketiga hari ketiga kita di Dali. Di mana dia si Dali? Lauknya enak. Kita hotel Lavender. Okey, sekejap. Sekejap lagi check out, kita akan pergi ke Lijiang. Ini kat Dali ni sekarang musim bunga Jacaranda. Jacaranda. Spelling sana? Jakaranda. Bayu. Ya, Jacaranda. Jacaranda. Jaca. Jaca Randa. Banyak. Dali kan? Ya. Si Dali. Sorry. 中国不行，中国这个东西其实中国抓中国媒体抓得起来的话，贸易顺差的什么都没得抓，连商业抓不住，连欧盟也抓不住，连澳大利亚也抓不住，那什么都没得抓，那第三些都是没进。我讲那个美国就是这个少的那需求啊，美国那个国家那是社会保障法，然后另外那个10万人都拿的车，每年给马比路。都最多一个10来万的，消费的分子嘛，那个那个什么就100万这样。现在看都应该是15万，现在中国到这个下跌了。 Nara Yayasan Sabah. Tunggu kat sini. Warna sama pak. Dari kilang cat ni meletup kan. Meow. Kat tu mana? Kalau ni, cantik ni kalau dia pakai. Lawa kan? Hati-hati kereta. Mana baca macam bag wings. Abang je depan tu, nampak tu?
Ni sekarang kita naik bagus ni pergi ke Tasik. Ada cakap ala-ala Santorini lah. Ni kita itinerary baru jugalah kan. Yang Kuming ni yang tak pernah pergi tu. Ni turutkan. Okay. Let's go. Kita kau punya tele. Okay. Menolak je kan. Golek-golek lah. Kalau pas turun, dah golek je. Turun guling je. Nak embah pergi tolak ni kan. Bunga matahari sangat cantik. Kembali waktu pagi. Lampu awal ni. Santorini. Wah, tu dia. Go straight 200 meter. Wah, dah Pamukkale tu. Tak Pamukkale kak. Santorini Kuka. Ha. Kuka ada ke? Tak adalah. Dia semua Santorini. Kalau Kuka dia Sompang Santun. Santun sini, Santun sana. Oi. Macam Shah Bandar lah. Ada tambul pun. Shah Bandar kat mana? Ha. Wow, not picking ah. Susah lagi ni. Wow, not picking. Shah Bandar. Kalau kita Malaysia Shah Bandar. Ni baru buat dia cakap ah. Kita dari baru dalam ni. After you finish, you can jump up from there. So all these are BDB, okay? Okay, BDB. BDC over there. Okay, understand. Wow. So our morning tea is only the tea, fruit and the cake. Okay. Not the coffee. If you want coffee, you get all. Okay, kalau yang nak kopi kena bayar sendiri Kita belanja ni je. If you want coffee, you can some away here. Good. The tea and the fruits. Wow, dengan view dia, subhanallah. Jom next trip ke Kuming. Kita dah makan adik kita. Boleh macam warna dia. Boleh macam ah. Wah. Wah, ada helikopter. Hai. Ada boyan lah. Orang kat bawah tak nampak lah. Straight. Nampak dia tulis Santo Straight. Okay. Bawah ni. Infinity Pool. Wow. Gaya tapi kata. Oh yo. Clear. Abang Jeff, okay? 3, 2, 1, go. Tat tat tat. Baca ketak. Oi, cantik. Kalau ikutkan sini, masa ini pagi memang tak cukup. Kurang-kurang minimum pun 2 jam setengah kalau nak cover sempat. Cantik sangat. Kan? Dia tak tahu kenapa trip ni pagi. Mungkin ada tiang tu baca dan kita keluarkan lah. Lawa-lawa. Boleh siap begini. Ni masa pemamatah ni saya.
Okey, ke Kunming Dali di jam sama kita kan family. Kita ada atas lagi. Oh, macam kat food court. Tapi food court versi tak panas lah. Okey, kita berjumpa dengan Suara Rakyat Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana cik? Sabah. Sabah. Macam mana cik boleh tercampak kat sini? Rafiq. Siapa Rafiq tu? Jom kita marah dia. Macam mana puan boleh tercampak kat sini? Tak tahulah macam mana. Tiba-tiba kawan kita tinggal kita. Allah Akbar. Siapa yang budak dia tinggal tu? Dapat kita taji dia. Tarik telinga dia nak. Tarik telinga. Okey. Dah sampai dah masa 1 jam setengah begitu. Sini lompat memang bros. Penat tu. Okey, memang saya sarankan datanglah ke Yunnan, Kunming, Dali, Lijiang. Yang penting pastikan follow kita kan family dan jom jalan-jalan travel and tour. Yang nak pergi, yang follow ikut November kita datang musim luruh. Ini the best makanan ni. Ambil ikan ada, tahu ada, ulat ada. Wah. Spider ada. Ya. Oh, ikan legend king pun ada. Ambil kau. Apa ni? Cuba teka. Alright. Baik. Tak transform. Wah. Hari ni kita makan dekat sini. Ni dia special sikit lah. Makanan dia macam dalam talam tau. Hari sekali kita makan dalam talam ni kan. Dia cakap orang Urgur. Tu siapa tu nak sebut. Okay. Because the table is small, so there's 3 tables. Okay. Ya, kita bagi 3 bahagian Dia toilet ada sini. Last time I come here night. Last time we came in the evening. Yeah. And ni dia. This one Urdu style. Urdu lah. Urdu. Siapa tu yang agak? Ni dia empat menu dia. Dia rasa macam dekat masuk Pakistan pula bau kari dia kan. Ni kita makan ni je lah. Kaki ayam. Alright, thank you. Kita dekat Dali Fashion Town lah. Boleh buka burger. Kita jual burger deal. Betul. Roti John kita tukar nama John, Johnny, Jonathan, Param pam. Panjang sikit kan. Tengok je. Saya bagi ingatan polis sekejap. Saya takut ada satu tempat lagi tu. Dia lain sikit, dia sama juga lebih kurang. Pasal datang malam. Dia datang malam dia view dia lain macam sikit. Dia datang siang. Beli kat sini. Jangan tak beli kak, akan menyesal dia yang. Tempat lain tak ada harga tu. Wow. Berbalut lah. 10 yuan RM6 dah cantik. Tak pasti aja. Yalah tempat ni lah betul confirm. Saya pasti. Ya balik kat sini magnet ni. Jom. Kita pergi masjid sampai kat masjid ni. Masjid di Masjid Lama Dali Old Town. Jom.
Kak Rozi. Man second floor. We'll do second floor. Man second floor. Later the lady pray here. Okay. Man pray in the hall. The voodoo man is on second floor. Dah. Lady on first. Dali Asian Town tadi kita datang ni ada air mengalir penuh ni. Kali ni kering sikit lah kot. Ni kita datang siang, kemarin datang malam. Oh ya, hari tu kita pergi Kuming, dekat Kuming tu ada pergi pasar tu. Kali ni kita tak pergi, kita terus naik train. Kita tumpukan jauh dulu baru pergi dekat. Sebab masa hari terakhir tu kita penuh satu hari. Boleh lah. Apa lalu kat depan? Yang nak ke Kuming, Dali, Yunnan ke, walaupun info lah, walaupun bukan golongan saya pun tak apa, tak kisah. Kat sini kalau nak beli fridge magnet paling murah, 10 yuan. 10 yuan, cantik-cantik fridge magnet dia. Pasti anda tidak akan menyesal membeli di sini. Jangan cakap apa, biar menyesal beli, jangan biasa tak beli. Okey. Dekat sini banyak fridge magnet yang murah, 10 yuan. Macam-macam design dia. Baru RM6. Memang cantik, memang patih nak buat bagi buah tangan ke orang beli. Tengok apa hal dia orang ni beli lagi. Ya Allah. Hei. Malu sikitlah. Malu sikit pada budak nampak tu. Malu sikit kampung nampak tu. Kat sini. Okey, kalau nak ikut saya boleh ikut bulan November saya dah open, ataupun kalau nak yang cepat boleh under company Jom Jalan-Jalan Travel and Tour. Hai. Okey, kita pit stop sekejap sini. Nak pergi Shishi ke? Nak pergi ke? Dah dah longor kaki. Ui, gajah-gajah. Kita tengok apa yang ada di sini. Ni saya pun tak pasti kat mana sekarang. Tapi kita on the way ke Lijiang lah. Tapi dah sejuk lah. Kan? Batari turun je. Awal tutup je punya sejuk lah. Tiga biji. Wah. Badannya. Airport Lijiang. Lijiang International Airport. Tapi Asia ada buat kat sini tak ada kot. Dekat Lijiang. Okay, Lijiang tengok 2400 meter Alright, kita nak dulu. Sekarang jam kat pukul 7 lah, lagi berapa minit pukul 7 kan. Makan kedai halal. Jom makan. Okay, ni dia restoran halal. Tu nampak tak? Ini logo yang menunjukkan yang halal lah kat sini. Tu letak ni. Xing Zheng Xi Pin. Tu halal. Muslim lah. Okay. Jom. Alhamdulillah. Siapa dah? Mari. Makan. Selamat datang ke restoran kawan saya punya kawan. Makan lagi. Apa makanan kita? Okey, ada popiah, ada roti nan. Wow, lain macam. Nanti ke nan roti nan? Oi, batikoi. Alright, jumpa makan semua. Okay. Lepas ni kita ada satu lagi lawatan sebelum kita check in hotel. Ya. Sisi. Oh, share. Wah, popiah. Okay. Awesome. Mantap bosku. Sedap gila dah. Yes, sedap kali ni makan. Memang bukan semua tak sedap, semua sedap. Cuma kali ni macam tak lebih sedap kan? Clear. Tengok bukti dia. Kejap saya tunjukkan bukti dia. Bukti clear dia. Licin. Ya Allah, licin. Ya Allah. Tak tahulah dia orang ni makan ke
Bawa balik. Makin sedap pula kan? Makin boroi lah budak saya. Okay, kita stop sini. Assalamualaikum. Right. Dia dah jam kat sini. Siapa? Sekejap. Okay, lepas kita makan, kita jalan dekat Lijiang Old Town. Sejuk memang sebenarnya. Sejuk. Pukul 8 8 malam tapi terang-terang lagi dah. Sekarang ni waktu maghrib, pukul 8 kat sini. Mengah dia. Kena sepak dengan akak tu. Ni akak ni. Dia boleh buka kungfu dia tau. Kak, patut dia ambil video lah kak. Ambil video ni. Akak buat kungfu ni. Tengok muka. Canggih. Okey, ni dia. Alah, kamera tak awak kisah cantik lah. Nanti kita datang sini balik. Wah, cantiknya. Ini baju untuk sewa fotografi. Kat sini pun ada batu bersurat Pakai adat dia. Tadi kita dah dari sana. Kita dari sana, kita kaki kat sini. Yelah. So kita kat Lijiang Old Town. Okay. Memang cantik sangat. Yang duk viral kat Lijiang ni, inilah dia. Ni longkang yang mengalir. Jernih sebenarnya. Wah, bersih air dia. Air pada gunung ni. Air ni boleh minum setelah ditapis berkali-kali. Air longkang boleh ditapis berkali-kali, boleh minum kan. Okey, Lijiang Old Town cantik sangat. Malam ni cuaca agak sejuk. Yeah. Rock. Kita sampai hotel tadi tu. Wah. Ni macam pejabat dah. Pejabat banyak sangat lah. Wah, tu lah. Luar je biasa-biasa je. Okey, alhamdulillah. Santai boleh lah. Kita stop sebentar sekejap untuk beli tong oksigen. Yang tong oksigen ni, nampak ni. Tapi ni tong oksigen. So one set in the 2 bottle, the medicine. We drink one now. This one before we go to the cable car, we drink the blue one. Yeah. Kat sini boleh rental. Some people think share, but share didn't work. Like medicine, you need a. Give name to the Zhongbin. Right now we call the Shangri-La. So when you arrive here, you can consider you have been Shangri-La already, because according to the geography described, right? Mountains, rivers, nomadic peoples, yeah. So until we offer the shuttle bus, because our time a little limited. So I know after we arrive at the checking point, we're safe. So if you can, please walk a little quickly, okay? Carefully, quickly, okay? Yeah. And shuttle bus take about 15 minutes, about 10 minutes. Then we off the shuttle bus and we reach the toilet there, bathroom there. And when we off the cable car, still have bathroom everywhere. But when we Okay, hari ni kita bernasib baik sikit Cable car baru dia buka. Sebab tadi dia tutup kan. Ni dia buka balik ni, ngam-ngam kita sampai. Alhamdulillah. Tengok video. Sekejap.
Our group here. Aksa banyak English. That's the privilege. Yeah, special entrance for tour guide and tour leader. It's still a long queue. Yeah. But we don't need to queue. We can go to the front to wait for them. Okay. After this queue, they have another queue here. Yeah. 3 queues. 3 queues. Oh, see. Kena tunggu ni. Naik You bas. want to wait for them? Sekarang kita nak menaiki bus shuttle. Just stay there and go. Very good. First. Okay. Nak naik shuttle bus ke cable car. Oh, memang ramai. Pasal tadi cable car stop jadi group kat atas sangkut terpaksa. Group kat atas dah sangkut, jadi memang kat bawah pun sangkut jugalah. Right. Okay. Dalam ni ada Lagi tinggi lagi banyak ke? Lagi banyak lah. Oh, dalam tu banyak ah, oi. Lagi Ada taman ni yo. Macam ada bunyian tu. Macam malu-malu je kan mulut kan. Malu tapi mahu. Oh, banyak ah. Kita dekat pintu Yolong Snow Mountain. Okay. Ke depan ikut ni. Ikut Steven. Yolong Snow Mountain Roadway. 看我衣服给谁了？我衣服给谁了？哎，我的外套给谁了？哎，我的外套给谁了？ Kita beratur naik cable car atas. Itu dia cable car dia. Cable car tu 8 orang. Sini. Hai, yes sir. Steven. Okey, saya tak boleh jolok saya punya kamera kat atas. Tak ada lubang tu. Alright. 6. 6 lah. Alright, 6 orang. Are you ready? Cantik dia bawah. 我们诚挚的建议您不要上索道。玉龙雪山海拔高，气候寒冷，加上索道从海拔3300多米上升到海拔4500米，高人的神话传说会 Boleh jadi ais keras ni. 连忘返。 Ni ais. Ais. Glacier. Glacier tu. 安全事项。亲爱的游客朋友， Oh, tak sebut. 坐雪山jauh sangat. 索道 Penat nak 观赏 sampai bulu. Oh. Jalan macam mana? 影响您游 Dia tak main ski tadi. Tak ada orang main ski对，在这边 main ski。 雪山索道引进意大利莱特大公司先进的技术和设备，能够快捷方便的带您领略从海拔3000米到4500米间的壮美风光，安全舒适的将您带上。 Ui, alhamdulillah. Ais. Ui. Wah, all ice. Ni tempat lapang dia.
Wah, nice. So naik Jet Dragon Mountain ni bila tinggi, orang boleh collapse tau. Atas ni kurang oksigen. Ni salah satu peserta dia jatuh tadi sebab kekurangan oksigen. Sama kat atas ni lah. Tapi relax lah, santai lah. Kita dekat Jet Dragon Snow Mountain, Yolong alright, tadi ada seorang jatuh sebabkan kekurangan oksigen. Masa ni memang tinggi lah, 4,506 Saya tadi pun atas pun macam collapse sekejap lah sebabkan oksigen ni lah. Ni tak ada foto group, ada 3 orang dah tak larat. So saya pun cakap tak apa, terus ambil gambar sekejap terus turun. Kita berpecah lah. Nak tak larat tu boleh turun bawah. Okey, memang ni risiko kalau naik tempat tinggi lah kan. 4,506 Yang atas tu boleh jejak sampai 5,000 Paling atas tu lagi 5,000 lebih Alright, ni rezeki dia dapat snow Snow betul ni. Okay. Memang kita pakai ni. Kau okey? Nak biar. Turun bawah. Air sini, air. Okey. Jangan lapan Tak dapat air sejuk Itu tak dapat. Boleh dapat. Dapat lagi. Okey. Tidur akak tak tidur ke? 1, 2, 3. Abang mari tanah Bimar untuk tanah kita sebenar amin. Tengah nak masak makan tengah hari kita Sampai nasi dia. Okey dah. Dia dah basah-basah tu. Tu dia. Before we finish lunch, don't leave this. Sekejap. Okey, jom. Okey sikit lah. Wah, ni dia abang ni. Sedap. Masak boleh makan. Tu dia. Dah makan dulu. Lingkar tengah memasak. Okey, hari ni mak kita akan masak lauk. Ingatkan driver tak payah masak, kena masak juga. Golden Dragon Snow. Jet Dragon Snow Mountain. Okey. Dah tuang air dalam pemanas belum? Pemanas dah pasang belum? Belum. Alright. Ni pasang ni dulu. Pemanas last. Tu letakkan nasi lah kat senang. Ya, letak nasi lah ni. Air letak nasi. Tekan-tekan sikit lagi buat. So, air. Okey, dengan cukup. Patut pasang pemanas dulu. Kita masak sendiri kan. Ni siap. Sedapnya. Kita punya lunch hari ni. Okay, ni kita nak pergi ke tengok show dah. Show ni. Memang kita je lah. Kita je. Tak lah. Bukan kita bas. Ini bukan bas kita. Ini bas shuttle. Kita pergi tengok apa? Lijiang Inspiration Show. Okay, jom. Kita nak ke Blue Moon Valley kita akan naik kereta tu lah, elektrik tu. Dia akan berhenti ke stop point ada. Okey, bersama tour guide kita yang baru, Pak Basri. Are you okay? Okay, bye. Dia baru. Tak tahu lah mana dia bawa kita. Semua ambil tiket. Okey, ingat one way tiket Hi. I love Lijiang. I love China.
Okay, thank you so much. Okay, kita naik. Kita nak pergi ke Blue Moon Valley. Blue Moon Valley ke Blue Moon Lake, lupa aku. Ke Blue Moon apa dia? Blue Moon Valley. Ya. Bawa busuk awak ya Berjalan dia jalan speed track apa ni? Ni main drift apa? Abang. Ya. Ada ni ya. 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 Kali ni air kurang lah. Alah. Baru nak cakap apa ni Pulau Lumpur Malangkap, Cawangan, Linjang. Pulau Lumpur Malangkap ya, kat Sabah juga. Tapi okey lah, lawa juga lah pagi. Okey, kurang sedap pemandangan je, tidak air biru. Warna turquoise kan. Tu dia. Wah, subhanallah. Biru mata hitam pun dijemput oleh kamu. Blue Moon Valley. Okey. Betul. 好，看非常帅，可以的。好，这样看我，右手放下来，右手放下来，从蓝色过来。白姐，然后这样子往前走，对。 Blue Moon Valley. Tadi berhenti depan dah. Sini tak boleh berhenti kereta. Apa yang kahwin? Bukan kahwin. Nikah. Dia sewa kostum je. Kalau rasa nak kahwin. Sekejap sini 10 minit ambil gambar. Ni nama dia Blue Moon Valley. Tadi saya sebut. Silakan. Oh, patutlah dengan bunyi drone. Tu dia. Dia tak nampak pula. Okay. Kita dah lama main drone. Dengan bunyi drone pun dia punya berdesing pun kita dah kenal. Cik. Betul lah Bajet cakap tadi ada bunyi drone. Ada drone bawah tu. Cantik. Okey, kat sini ada bunga sakura bertindih ni, apa nama ni? Cherry blossom ni. Ni cherry blossom. Is that cherry blossom? Yeah, is that cherry blossom? What Pokemon is? Lijiang Inspiration apa show buat latar belakangan Gunung Kinabalu ni Gunung Kinabalu Cawangan Lijiang Are you okay? Pasti okay. Jom. Dia buat ikut shortcut tu. Nampak tu. Oh, kali ni tak dapat topi Video. There. Nanti
dia Gunung Kinabalu. Nanti ada perempuan dari atas-atas ni terjun ni. Bus stuntman. Macam bohong je. Basah duduk je aku. Kita pergi makan. Kita pergi dinner. Hati-hati. Ya. Sekarang pukul 6.47 Oh. Delawan. Mr. Tom. Let's go. Anda itu tombak lah. Betul lah nama Tom. Tom Yam. Tom Yam. Abang ni nak balik ni, sabar abang, sabar. Kincing Park. Bukan Kincing Bukan Linkin Park di Kincing Park. Dia adik-adik pada Linkin Park. Hello. Okey, kita makan jus. Yeah, hello. Ini makan malam. Kita ada basah-basah. Main buah ni kan. Okay. Hari ni kita telah dipisahkan oleh dinding. Tengoklah sebelah tu. Buat tu. Sombong dia orang buat tu. Sebelah sombong tau. Nampak tu. Kamera ada sikit. Ada sekejap. Okay. We have the mineral water. You want the mineral water? Plain water? Bila nak masuk musim panas kan. Panas pukul 8 malam ni. 8 malam. Ambil masih terang benderang. Ya, waktu kita hari ni last night. Esok kita akan pergi check out. Lepas tu pergi naik kereta tapi pergi ke Kuming pula. Dan lusunya kita akan balik. Jom follow next trip. November saya ada open pada awal November. Okey. Semua macam mana trip ni okey? Kedai runcit tak ada. Kedai runcit ada. Nanti saya beritahu saya buka kedai runcit sini Saya akan buka satu store bismillah ni, boleh? Tadi kan dah ada kedai makan. Maulana ya salam. Al-Mansur. Maulana lepas tu saya cakap dengan Kak Rozi. Tidak. Hari ni hari terakhir kita dekat Lijiang Lepas ni kita pergi melawat ke Black Dragon Pool dan kita akan ambil train balik ke Kuming. Ni peti dirancang. Kamera lens foto pula. Okey, lihat sikit. Kita berbaju raya. Okey. Berbusana tradisional. Ini tradisional Hawaii. Kan. Okey. Di China ni. Di Lijiang ni. Okey. Hari ni betul-betul ada rezeki sikit nampak. Dari sini kita nampak
Jet Snow Dragon Mountain. JDSM, Jet Dragon Snow Mountain. Itu dia. Di belakang kita. Cantik. Terima kasih. Dia cakap kalau betul-betul clear kan, kita boleh nampak bayang-bayang dekat air ni. Kadang-kadang boleh keluar dragon. Boleh buat tiger dance. Itu tiger lah. Besar-besar pengurus lah. Nampak ni bandingkan dengan star ni kan. Nampak. Ni pakai kat muka dua keping lah, dua kuntum cukup lah. Tak nampak muka langsung. Jom, dah lewat ni. Siapa ambil gambar lagi, saya pukul dia orang. Cepat, dah nak kena pukul. Jalan. Ada seorang lagi ni. Tinggal Kuta Kelantan ni kan. Pukul dia. Jom. Let's go. Makan. Kita lunch dulu. Lepas ni naik train 4 jam pergi ke Kunming. Jadi sampai petang ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang je kena halau. Only 2 tables. Muat ke? Okey, kita makan lunch dekat Lijiang dan lepas ni kita akan naik bullet train. Kita akan pergi ke Kunming, lebih kurang perjalanan dalam 4 jam Biasa tarik beg lah pergi sana. Makan. Okey, cepat makan semua. Video. Ni kita orang table saya lain. Pegat dia tak hinan lagi. Lagi pun sedap ni. Dia the best lagi. Mengalahkan lagi Wayu ni. Dekat stesen kereta api Lijiang. Saya 3 beg pasal boleh buat, tapi saya tak berani lah. Okey. Ni kita kena nak tarik sikit beg. Sampai ni tak jauh sangat, dia dekat je. Tapi kat sana ni jauh Jom. Okay, lepas ni kita akan bermalam dekat Lijiang 1 malam. Dan kita last day tu lah, besok tu. Dan flight kita sebut lusanya pukul 2 pagi. So besok malam kita akan pergi airport pukul 2 pagi tu lah. So hari akhir ni penuh lah kita orang. Kita follow next trip. Kita tengah tunggu train 51 tu nampak. Lepas 51 dia terus pergi Kunming. Nampak? Kunming. You baca betul. C456. So kita akan pakai fast lane. Kita atur beg kita semua kat sini. Yang lain pergi tandas 12.30 kan datang kat sini. Alright. Ni stesen ni dia tak berapa sesak sangat lah. Tak macam stesen dekat Lijiang kan. Ramai kan. Tapi cukup besar untuk ni ada 2 pendekar. Dah kehausan nak minum air. Dah pergi beli air kat kafe depan tu kan. Labat Japan pada dekat kan. Abang ni benda tertarik ingat apa kena mamak ke. Teh putih lah, teh O. Dia kata apa kalau nak buat teh susu, je beli susu, campurannya jadi teh susu. Jadi teh susu. Abang ambil satu kan? Satu je. Dia tak boleh. Kafe dia. Kafe. Kami telah sampai kat mana bang? Shanghai. Lain nak pergi dia. 1, 2, 3. Okey. Lijiang. Okey. Lijiang panas. Panas-panasnya mentari. Welcome to Lijiang. Kunming lah. Kunming lah, Lijiang apa? Kunming. Lijiang pergi. Salah cakap dia cakap ni. Kak Rozi barat je bag ni.
Ini dia bullet train kan? Ni yang kat Malaysia, masuk Malaysia ni kan? Okey. Jacaranda. Wow. Janganlah kamu bercakaranda denganku. Wow. So many jacaranda. Yeah. Ya. Okay, wait. Wow. Wow. Okay. Kejap kunci bilik. Oh, cantik. Sampai kita Daga. Oh, tu kat silangnya. Silangnya sebelah kita lah. Okay, ni kita last night kita dekat sini. Wah, ada jacuzzi. Ada apa ni? Ada bathtub. Jalan dia dapat tengok view dulu jalan raya. Ni tak ada magic curtain juga. Oh, ada mall. Ada mall je. Oh, 12 tingkat 12 kau. Sekejap. Dia pergi mall lepas tu. Pula. Bang Dinel dia pergi mall lah. Tu nampak tu menara apa nama tu? KL tu. Apa ni menara apa tu? 18 tu. TM kot. Habis rupa-rupa ah. TM Red. Bertingkat. Kita stay atas ni. Allah. Lampu merah ke jalan. Halal restoran? Huh? Yeah. Yes, the subway station. Yang mula sekali datang makan. Saya ingat tempat ni. Mula makan. Alright, ni kita makan kat sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan koreng sedap tu lah. Tapi okey lah, tempat dia kedai eksklusif sikit. Drive to Stone Forest. Stone Forest is a UNESCO Heritage Site for natural wonders. Yeah. Light blue stone forest called black. There's a minority group living there. They call the stone forest the black stone forest. They call it black stone because the color is dark grey. So it's a very beautiful place. But we need to walk quite a long time to inside to do that. Yeah, to do the trip. Yeah, and after we come back to Yiliang County on the way to Stone Forest. Between Kunming and Stone Forest, there's a beautiful county also inhabited by some Muslim people. So there's a very old mosque there. So they have lunch. Hari terakhir kita dekat Kunming, pergi ke Green Lake. Group foto group foto. Green Lake dekat Kunming ni. Walk inside, second floor. The toilet is inside on second floor. A little bit confused. Okay, jom group foto. The Green Lake and Yunnan Military Academy. Green Lake is bla 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 ni dia. Nak baca ni kau pause lah video ni. Alright. Kita bagi masa sini 40 minit sebelum kita ke Stone Forest. Mengikut apa yang dikatakan tour guide bulan 8 saya ada satu trip lagi. Dia mengatakan lagi sejuk Kunming ni sebab bulan 8 ni ada musim hujan. Bila hujan malam, siang dia sejuk. Memang pagi ni sejuk. Tapi sedap lah sejuk ni. Kan? Ni diorang ni pada artis Insta famous kita kan. Influencer kan. Pak influencer. Ni dia. Okay, kalau kat Malaysia, kalau kat Semenanjung popular dengan Chef Wan, kan, dekat Sabah popular dengan Chef Zero. Okay. 01. Wah.
Wah, ni apa ni? Ada show. Bukan tai chi Badan dia lembut. Wah, kita ni banyak lemak. Abang. Masuk banjir. Abang J masuk. Dia sepak-sepak orang. Baik-baik orang. Yang sepak-sepak ni saya seram, saya fobia. Lepas saya kena sepak tadi. Sampai dekat Naigu Stone Forest. Dia semua pergi toilet lah. Oh, ni landai kita jumpa kat atas kan okay. Semua turun bas, semua dah lari pergi toilet. Oh, go to toilet. One near the ticketing office. Yeah. Okay, this one. Yeah, toilet inside. Dia boleh entrance pun sini kak. Lebih kurang je. Dia macam ni kak. Make up bang kak. Okay, kita dah sampai ke bahagian dalam ni. Lepas pintu entrance kan. Jalan kaki lebih kurang sini ke sana dalam 900 meter. Alah, 900 meter apa dah hal. Kan? Bukannya 1 kilometer pun. Apa dah hal. Sebab tu 940 meter nampak tulis tu. Pak, butterfly lower scanning area nampak oh. 940 Stone Forest 1000 meter. 1000 je pun. Bukan 1 kilometer. Kan? Right. Story ni. Grass benda ni. Nanti Abang Jamal ambil gambar sini kan. Kat sini pun hijau, melata. Hari tu sini kering rumput sini. Masa musim luruh tu. Kita akan ke Stone Forest. Okey, depan nampak tak Stone Forest tu? Nampak tak? Kalau korang tak nampak, kena datang ikut saya. Kena datang ikut follow trip. Okey. Ada sepatah dua kata. Ada sepatah dua kata. Nak datang sini. Okey dah, cukup sepatah dua je. Okey. Ikutlah Rafiq. Okey, apa dia nak teruskan? Nanti saya kena blacklist nanti. Alright. Dah puji-puji kan mesti ada apa tau. Kau percaya sangat tu nampak oh. Kan macam ni akak ni. Tadi puji-puji dia kan nak pinjam 300. Lepas tu akak dah puji-puji pinjam 100. Lepas tu puji-puji pinjam 200. Sayalah tu. Kan? Tak percaya tau, jangan percaya cakap tu orang. Bukan minta. Oh, dia kan pinjam okey. Loan tapi akan ada bunga kan? Loan 200. Along kan? Berapa persen bang nak cas? Berapa persen nak cas? Negatif 3. Alamak. Itu rugi tu. Kita jaga kaki lagi ni. View dia okey lah. Patut bunga tau. Kenapa tak keluar bunga? Ini tak adil. Tapi sejuk tau. Sejuk tak? Tapi wah. Selesa lah jalan ni. Selesa betul. Kita sampai dekat dataran ni. Dataran Senawang. Nampak tak? Ada batu-batu yang terbentuk. Berapa juta tahun? Tadi cakap berapa juta tahun? Nanti kita akan naik atas ni tau. Naik hiking ni. Ni. Ni nanti akan naik atas. Sempit jalan dia. Jom group foto satu. Jom. Banyak. Hup. Pembentukan batu Stone Forest ni lah. Solution hole. Ada angin, lubang angin Kita kena mendaki Lalu celah-celah tu. Siapa yang follow ikut saya tahun lepas datang ni kan. Memang kena mendaki. Cantik saya nak ambil gambar. Tu lubang.
Nampak ni batu-batu ni kita dah lalu. Tadi lalu celah batu, saya tak buat video. Ni pun celah batu juga. Tu dia. Lawa. Boleh. Jom. Berarti kena hiking sikit batu nampak kat atas orang naik tu. Ada orang naik kat atas. Nampak. Siapa naik? Sekejap. Oh, siapa yang naik tu? Nampak ada orang kat atas. Dah ada atas. Nampak. Orang kita ke? Tu Abang Jeff kat atas tu. Nampak. Abang Jeff. Abang Jeff. Saya zoom sikit. Nampak tu. Jeff pun boleh. Pasti boleh. Kita nak hiking kat atas ni. Push. Nampak tu. Tengah memanjat tu. Apa dah menonggeng. Tengok sharp tu. Pasti boleh. Ya. Relax. Tak ada pas. Jangan paksa sangat. Memang semput. Okey. Oi. Inilah orang-orang yang terpilih. Ada lagi, doktor sampai. Hey. Congratulations. Alhamdulillah. Lompat sikit bang. Jangan lurus luar Dah baik. Insan yang terpilih ni. Abang je nak buat yang ni kalender dah. Aduh. Wah, boleh. Jangan lupa post kat kita orang Balik base sikit abang. Okey, ni dia batu-batuan ni Lepas tu semua dalam semua cuti. Cuti. Lepas tu jangan lupa buat travel. Travel. Okey, alhamdulillah. Alright. Cantik pemandangan ni. Tapi yang boleh naik atas ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 orang je kan? Turun mana? Turun sini tau. Jangan turun sini. Turun mana? Kita dah kat atas tu lah. Bastard Forest dia. Lepas ni kita akan balik ke Ming kan. Kita akan lalu kat masjid. Kita makan tengah hari dengan solat kat sana. Alright. Ni view cantik ni. Bentukan batu-batu ni. Okey, jangan nak follow boleh follow trip saya bulan November ni. Sekarang ni baru ada 10 ke 20 orang lah. Target dalam 20 orang je. Harga masih sama 4550. Autumn seluruh. Is also well known for the roast duck. You see a lot of roast duck shops along the road. Jacaranda. Oh, banyak.
makan dekat restoran halal ni, dekat dengan Shilin Hi, welcome. Welcome to Hotel California. Kita ini memang halal, insya-Allah. Dapat bang? Tengah hari. Ini peminat itik ni. Dari sini kurang minat. Kau. Ni dia perkataan ni masuk di mosque. Masjid. Hello. So wudu the lady at the first floor, man on second floor. Same door in. Okay. And later the man pray here, lady pray there. Okay. So I meet you by the bus. Okay. Finish, you come to the bus. We'll meet at the bus. Now it's 3 o'clock. Ini kita dekat apa nama Tan Market dah. Shopping 1 jam ni. Dan lepas tu kita akan pergi ke downtown Kunming sana, market sana, dan makan dulu. Sejuk tak? Ui ai. Sejuk pula ini. Dia cakap bulan 8 dia datang yang lain sejuk. Kalau hujan memang sejuk sini. Sebab ni tanah tinggi kan. Sejuk tak? Dah mengelata ni. Aduh. Dia macam dekat Malaysia ni. Shopping mall 200 yuan. Oi. Mahal juga ke dia? Anta outlet. Ente Anta. Anta balik. Hai. 100 yuan. Atas je kot. Men's here. So that's the shopping area. Shopping area here. What's called market ni? Lost one. Wholesale market. Biru. 68 yuan. 100 yuan pun mahal juga. 50 lebih macam ni lah. Kan? Baju aso je pun. Ni 100 yuan 3. Okey lah. 3 RM10. Lebih mahal lah, RM50 3 helai. 39 yuan satu. Ni macam okey lah. Tapi yang ni 69. Ni nak pergi jatuh boleh pakai itu. Ni kaki, warna kaki. Kaki tangan. Warna kaki. Last day kita orang. Tapi alhamdulillah lah, last day ni lah hujan lebat melanda. Jaket sejuk. Ya Allah, kita sejuk je. Gila ni. Let's go. Lagi penting lagi sejuk. Saya pun sejuk boleh pula sejuk gila ni. Angin lagi, ya Allah. Dia cakap kalau hujan memang sejuk. Kita pergi masjid, lepas tu pergi makan malam di luar. Bergigil ni. Toilet pots. Basket just ahead. Hai, kesian masing-masing kehujanan, kesejukan, kelaparan. Tak apalah. Nasi habis.
Dah ambil belum? Dah tak sampai lagi? Okay, baik. Alright. Alah, kesiannya lapar Saya baik last day tu. Last day semua rancun. Okay, makan. Okay, sekarang kita nak pergi airport. Tadi hujan seperti sekejap. Dia orang ronda-ronda kat sini. Dan hujan balik. Cuma dah decide nak pergi airport lah. Alhamdulillah, last day lah ni hujan turun. Kita orang kat sini kan. Panda. 刚刚可狗肉拿多少钱？把野大饭一种样，小我死我的。Cuk. Successful, and I wish everybody good health and prosperity. Yeah, good luck. Thank you. So later I will. Here's a free trolley. Yeah. There's a free trolley here. You can get it. So you should be lucky. Okay dah, kita kat airport Kunming. Sejuk lah Last day nak balik ni sejuk lain macam musim sejuk dah macam masuk musim winter ni. Padahal dia cakap kalau hujan memang sini akan sejuk sangat. Let's go. Yes. Hello. Hi. Okay. Macam-macam barang banyak. Pulang. Alhamdulillah settle. Lagi semua dah settle semua. Ada extra 60 kilo lagi. 60 kilo tu boleh muat saya tapi tak boleh. Sebab saya terlebih tak 25 kilo. Okay semua. Yeah. Muka semua sembab ni. Nanti flight tu tidur sedar-sedar sampai Malaysia tau. Ada makan dalam flight? Ada nasi lemak rasanya. Let's go. Balik time. Alright. Pukul 2.30 pagi flight kita, tapi jam berapa? 1.50. Okey bang Ni abang tadi kena tahan cakap muka dia lain. Aduh, sekejap tunggu muka dia pucat pun sama dengan pasport kan. Itulah. Cina ni lain sikit lah dia punya tu. Itulah daripada banyak negara pergi kan. Europe apa semua. Cina macam ni dah. Tak nak pergi lagi lah. Yalah mengajuk lah. Memang mengajuk ya. Alamak kena pujuk kan ni. Jadi Cina lagi lah. Aduh. Tak, dia suruh abang kurus lah. Dia suruh abang kurus. Kami dah landing. Awal sikit ni pukul 5.50. Tunggu ada luggage. Okey, tadi ada tertinggal pasport seorang. Okay, biasalah poket. Okey bang Mata sembab tu. Tu beg siapa tu? Tu beg siapa tu? Tu beg siapa tu? Okey, yang lain kat sana. Okey semua. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Bye-bye. Okay. Okay bang, bye. Jumpa lagi Terima kasih. Bye. Tadi tu pasuk tu macam mana? Dah jumpa dah.